Berikut adalah ringkasan maklumat terkini mengenai serangan ke atas Iran pada hari ini, Sabtu, 28 Februari 2026. 1. Serangan bersama, Israel dan Amerika Syarikat telah melancarkan serangan udara secara besar-besaran ke atas beberapa lokasi strategik di Iran. Operasi ini disifatkan sebagai serangan awal. 2. Lokasi terjejas, letupan kuat dilaporkan berlaku di Tehran, Isfahan, Karaj, Tabriz, dan Kermanshah. Sasaran utama melibatkan kemudahan nuklear, pangkalan peluru berpandu, dan pusat arahan tentera. 3. Tindak balas Iran. Iran telah menutup ruang udaranya serta-merta dan mula melancarkan serangan balas menggunakan peluru berpandu balistik dan drone ke arah Israel. 4. Status darurat. Israel telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara. Rakyat diarahkan berada berhampiran tempat perlindungan bom dan sekolah-sekolah telah ditutup. 5. Kesan serantau. Beberapa pangkalan tentera AS di negara Teluk dilaporkan turut menjadi sasaran serangan balas. Ruang udara Iraq juga telah ditutup sepenuhnya. Keadaan masih sangat tegang dan maklumat mengenai jumlah korban atau kerosakan penuh masih belum dikeluarkan secara rasmi.